Bau red velvet dia sangat mengancam jiwa ya. Korang buat ya, resepi dah bagi. Apa lagi korang nak? Cara buat pun dah bagi. Cara bakar pun dah bagi. Harga pun dah bagi. Tolonglah buat kak, buat niaga kak. Mana tahu rezeki murah kak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ini panas. Red velvet dia sangat kuat ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, semoga dia berjaya lah ya. Hari ni kita buat kek red velvet, coklat dan juga vanilla lah. Dia combine satu kek, ada 3 flavor. Biar pening makan. Makan-makan, peningnya banyak sangat flavor. Okey kak, yang ini untuk 8 inci ya. Okey, akak bahan-bahan dia adalah butter dicairkan. Akak, you nak pakai butter boleh, you nak pakai margarine pun boleh. Make sure dia temperature punya room lah. 150 gram. Okey, nombor 2, telur A ataupun B ya. Telur ayam A ataupun B. 5 biji. 3 gula. Akak kalau boleh seelok-eloknya pakai caster sugar lah. Sebaik-baiknya lah. Kalau tak ada caster sugar, you pakai je gula bancuh air you tu. Sebab nak tunggu you beli caster sugar pun tak tahu bila kan. 170 gram. Overlap 30 gram. Yogurt. Kita pakai yogurt yang buat masakan tu kan. You pakai tu. Nombor 6, tepung nek sendiri 220 gram. Esen vanilla dan juga Imalco. Imalco saya pakai Imalco, red velvet dan juga coklat. Ni nama dia Omelette. Akak yang ini ada jual kat kedai ya. Apa pun boleh tau. You janganlah stick satu jenama je. Yang 170 tau. You try. Kalau you tak nak pakai yogurt, you pakai susu full cream boleh juga dekat yogurt ni. Tapi saya, untuk resepi ni saya memang pakai yogurt. Bagi rasa lagi mengancam jiwa sebab dia ada rasa, you kena cuba dulu baru you tahu. Butter you all cairkan dulu, lepas tu sejukkan dalam suhu bilik. Gula 170. Akak kalau you masuk yogurt 170 tu just nice dah. You jangan kurangkan lagi gula tau. You kurangkan gula nanti dia jadi kurang manis. Maksudnya tak manis. Sebab yogurt tu saya bagi mengimbangkan sebab dia masam kan. 170 tu just nice lah yogurt tu dengan gula. Kat situ jelas tak? Telur A ataupun B ya. So C dia kecil sangat akak. Pastikan you pecah kat tempat lain dulu baru you masuk kat dalam you punya ni ya. Satgi pecah telur temelang. Saya dah banyak kali dah kena telur temelang. Sebab overlap tu warna kuning ya. Kalau dia bukan warna kuning tu bukan overlap namanya kak. Akak masukkan 30 gram. Yogurt flavor asli ya. 60 gram. Tepung nek sendiri jenama apa-apa pun boleh ya. 220 gram tepung nek sendiri. Sebaik-baiknya ni lah apa nama dia? Timbang pula. Ayak lah. Kalau malas ikut suka akak lah. Kek akak bukan kek saya. Akak, siapa yang tak ada stand mixer macam ni, you boleh je pakai hand mixer tau. Yang nak pakai tepung gandum, okey, tepung gandum 220. Dia punya baking powder 7 gram ke 8 gram lah. Lepas tu you ayak macam ni 3 kali. 1 kali sudah, lepas tu you ayak lagi 1 kali, lepas tu you ayak lagi 1 kali. Alright? 3 kali lah ayak, bagi dia lagi ringan kan. Macam siapa yang pakai tepung naik sendiri ni, ayak 1 kali sahaja. Masuk esen vanilla dulu. Semua bahan dekat dalam ni, kecuali butter dicairkan. Jangan masukkan lagi butter dicairkan, you buang tepi dulu. Telur, gula, overlap, yogurt, tepung naik sendiri, esen vanilla. Imalco tu pun kejap lagi. Kan semua bahan kan semua kat dalam ni. Lepas tu you macam ni kan dia dulu. Dalam ni jadi macam ni. And then you masuk kat mixer, you set timing 3 minit dahulu ya. Speed paling kuat. Contohnya you ada 6 speed, you guna 6. Paling last sekali. Alright? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 minit. Lepas 3 minit tu, you stopkan dia kejap. And then kat tepi-tepi ni kan ada kuning-kuning right? Dia dah gebu macam ni. And then you
korek lagi. Korek, I mean like, ni. Macam ni kan dia. Korek kat tepi dinding-dinding dia tau. Scrub kiri kanan, depan belakang, atas bawah. You masukkan lagi. You mix lagi sekali, speed yang sama, 2 minit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 minit. Ini butter dicairkan. Lepas tu saya dah suhu bilikkan dia. Ya, kalau dah masak, you kena keluarkan daripada oven secepat mungkin. Ya, jangan biarkan lama-lama. You jangan biarkan dia tidur kat dalam tu. Nanti dia mengecut kak. Awak bunyi dia macam tu guys. Teneng, teneng. Okey, dia dah macam ni. Akak ni memang lambat turun ya. Dia akan turun besok pagi macam tu lah. Butter dicairkan 150. And then you dukung you punya ni, you kaut balik. Pelan-pelan tau. You kena pastikan semua minyak-minyak butter dicairkan tu sebati Macam ni tak sebati lagi kak. Nampak tak ada ada butter-butter lagi kan? Ni semua dah sebati ya. Dah tak ada butter dicairkan tu. Semua dah elok kat dalam tu. Ni untuk Imalco Red Velvet saya letak 400 gram lah. Okay, untuk coklat I will put dalam 200 je lah kot. Tak payah banyak-banyak. Sebab kita nak rasa Red Velvet yang banyak kan. Masukkan coklat Imalco. Dia tulis kat situ Imalco tau. Masuk coklat Imalco dalam 5 gram tu Red Velvet. Sebab dia tadi kan ini kan 200 je kan. Saya letak sikit je lah 5 gram. Kalau Imalco Red Velvet ni saya akan masukkan 8 gram ke 10 gram ke. Depends lah. Kaut balik juga macam ni. Jangan terlampau laju tau. Takut nanti dia ni. You pelan-pelan je kak. Kita hidup slowly je kak. Alright, buat macam ni. Pusing-pusingkan dia. Kaut balik je. Masukkan apa nama dia? Original. Tak ikut suka lah kak. You nak letak macam mana kan. Ikut kreativiti akak ya. Macam saya ni kan bukannya belajar seni kan. And then saya letak je lah kak. Yang penting ada rasa. Jangan lupa subscribe saya punya YT ya. Dah ada banyak resepi kat dalam tu. You all nak panaskan oven boleh. Tak nak panaskan oven pun boleh. Tapi kalau boleh kan saya kan duduk rumah flat kan. Hentak je sampai jiran tu naik atas. Woi, kau buat apa tu? Macam tu kan. Sebab bubble ada banyak dalam ni kak. And then, akak lorek-lorek lah kreativiti akak. Jangan tanya saya, Rina kenapa you lorek macam tu? Sebab saya tak kreatif akak. Ikut kreativiti you. You jangan ikut I tau. Masuk dekat dalam oven, sudah 150, api atas bawah, rak paling bawah selama 1 jam 30 minit or 1 jam 40 minit. Depends on your oven. Okay. Jelas kat situ. Now, I tak panaskan oven I masuk je. Kipas tak payah buka kak. Kalau buat kek sebaik-baiknya jangan buka kipas ya. Kipas oven. Kipas shilling buka. Kipas oven you jangan buka. Ramai yang kata RM45. 45. Saiz 8 inci. Saya tak jual kak, saya buat video untuk akak je. Akak tolonglah subscribe saya dekat YT. Jangan duk tengok kat TikTok je. Nampak tak kak cik? Ambil satu, aku ambil satu lah. Kasih tunjuk dekat diorang, belagak-belagak sikit suruh diorang buat. Jangan tengok je. Buat Tahan ni. Dot tu coklat kak cik. Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya. Cake. This is red velvet bersama coklat bersama vanilla lah. Tapi vanilla kita sikit-sikit je. Kita memang banyak coklat dengan red velvet. Okey akak, ini kek dia ya. Sekejap lagi siapa nak makan datanglah dekat sini. 8 kali 8. Bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.